ketahuilah saudaraku, belalang itu harus dimakan dia dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikeluarkan hadis itu oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibni Abi Aufa annahu su'ila 'anil jarad faqala ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat na'kulul jarad. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwasanya ditanya akan dia tentang hal makan belalang. Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi. Orang tanya dia, kan, bila Nabi dah tak ada, yang tinggal siapa? Sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, kaum keluarga Nabi menjadi tempat reference, tempat rujukan untuk orang nak tanya hal-hal yang berbangkit tentang terutamanya hukum hakam agama.